Baik jenis, baik jenis. Boleh start dulu ni. Ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa qurrabatihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila sayyidil awliya'illahi salihin fi masyarikil ardi ila magharibiha. Wa ila sayyidil ulama wal muhaddisin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa iktabu abadal abadina wa dahrud dahirina ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bacakan satu kitab yang baru yang dinamakan Ar-Risalatu Al-Jawiyatu Bifutuhil Aqidati Tahawiyah. Ar-Risalah, suatu catatan, suatu makalah ataupun lembaran tulisan Al-Jawiyah yang dibangsakan kepada Melayu Jawi ni. Jawi ni bukan sekadar tulisan, tapi pada asalnya Jawi ni menunjuk kepada suatu bangsa orang Melayu dipanggil Jawi, anak Jawi dipanggil. Itu sebutan suatu ketika dahululah. Tapi sekarang ni Jawi ni lebih cenderung pemaknaan dia tu kepada tulisan, tulisan Jawi ni. Tapi apapun asalnya, Jawi ni adalah satu bangsa Melayu ni. Bangsa Jawi, ia ni orang Melayu, sama ada Melayu Patani ataupun Melayu Tanah Melayu, Singapura, Kalimantan, kemudian di selatan Filipina, kemudiannya pulau-pulau seperti Sumatera dan juga Pulau Jawa. Dipanggil Jawi belaka tu. Baik. Jadi kalau ikut fakta sejarah lah, ikut fakta sejarah kita cerita sikit lah. Tulisan Jawi ni muncul sekitar lebih kurang 1300 Masihi lah. Sampailah ke hari ni. Mula timbul daripada tahun 1300 Masihi, lebih kurang lah kalau ikut catatan sejarahnya lah. Pada kerajaan Melaka dulu jatuh pada 1511 Masihi, pada lebih kurang abad yang ke-15. Itu jadi tulisan Jawi ini terlebih dahulu daripada catatan kejatuhan Melaka di tangan Alfonso Portugis tu tahun 1911. Jadi tulisan Jawi ni sebenarnya muncul lebih awal lagi, 1300 Hijri, 1300 Masihi. Tu. Jadi ada catatan yang lain mengatakan
kedatangan Islam tu lebih awal di Melaka, di Nusantara ni, daripada catatan yang terkini lah, yang terkini. Sebagaimana kita boleh cek lah dalam muzium negeri Terengganu tu, batu bersurat ni. Batu bersurat yang di Terengganu, yang ada tersurat padanya catatan tahun kedatangan Islam tu 702 Hijri. Pada tahun 702 Hijri. Jadi kalau kita convertkan kepada tarikh Masihi, lebih kurang 1303 Masihi. 1303. Jadi bertepatan dengan catatan kedatangan Islam, ataupun orang Islam dah mula menulis tulisan-tulisan dengan tulisan Arab yang dimelayukan, iaitu Jawi, pada sekitar 1300 Masihi. Itu sekadar catatan deh. Baik. Itu lebih kurang lah. Mana risalah Jawi ni, Al-Jawiyah, kena kepada bangsa Melayu, yang dia punya ikon utamanya iaitulah dengan adanya tulisan yang khusus bagi bangsa Melayu ini, ialah tulisan Jawi. Baik. Risalah Al-Jawiyah bifutuhil aqidati Tahawiyah. Jadi mudah-mudahan risalah ini sebagai pembuka. Futuh ni mana pembukaan. Dengan pembukaan bagi kita mendalami sebuah sedikit dan mengenai akidah At-Tahawiyah lil alamah Hujjatul Islam Abi Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanata salasumi'atin wa ashruna wa wahidun, pada tahun 321 Hijri. Maknanya tak jauh, hanya berlebihan sebanyak 21 tahun sahaja daripada lingkungan orang-orang salaf. Tapi dia lahir itu masih dalam lingkungan 300 tahun yang dikatakan sebagai orang salaf. Baik. Kemudian kita masuk pada muka surat yang ketiga ni. Masuk terus mukadimah Al-Khadim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Maka bahawasanya risalah ini ialah suatu pembukaan, futuh, pembukaan bagi matan Al-Aqidati Tahawiyah. Merupakan karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah ibni Abdul Malik ibni Salmah ibni Salim bin Sulaiman Al-Azdi At-Tahawi Al-Hanafi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Orang panggil Abu Ja'far At-Tahawi lah. Yang diperanakkan dia dan dibesarkan akan dia di sebuah kampung Tahawiyah, ataupun kampung Toha, nama kampung tu, dalam kawasan daratan negeri Mesir pada tahun 239 Hijriah. Dia lahir 239. Maknanya dia di dalam lingkungan golongan orang salaf. Dan adalah ketika usia mudanya. Telah belajar ilmu fiqih ia dengan bapa saudaranya. Ia ini adik-beradik ibunya. Pak saudara dia lah, belah ibu. Iaitu Ismail bin Yahya Al-Muzanni, yang merupakan seorang murid yang afqah, yang terlalu faqih, yang amat faqih bagi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia ni antara anak murid Imam Syafi'i. Orang panggil Al-Muzanni. Kita lihat nota kaki nombor 2 di bawah. Siapakah nama Ismail? Nama penuh beliau bin Yahya Al-Muzanni, iaitu Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin
bin Umar bin Ishaq bin Muslim bin Nahdalah bin Abdullah Al-Muzani Al-Misri, dan tersebut dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah adalah Al-Muzani itu seorang yang zahid. Zahid ni maknanya membuangkan dunia daripada dalam hati. Buangkan dunia daripada hati. Maknanya tidak bergantung, tidak berharap kepada makhluk. Itu namanya orang zahid. Lagi pula alim, lagi mujtahid dan tajam tilikannya atas ma'ani yang dakik. Ma'ani yang dakik ni maknanya makna-makna tafsiran sama ada Al-Quran ataupun hadis yang halus-halus. Dakik tu yang halus-halus. Yang mana beliau meriwayatkan terus daripada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Siapa dia ni tubuhkan, dia dirikan satu mazhab. Selepas dia belajar dengan Imam Syafi'i dan mengambil fatwa-fatwa daripada Imam Syafi'i, sewaktu Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau mendirikan satu mazhab. Cumanya mazhab dia ni tidak ada pendukung. Ada juga banyak ulama yang menakalkan daripada pendapat Al-Muzanni. Cumanya tidak ada pendukung tu ya. Dia mazhab ni sampai dia tersohor, sampai banyak pengikut sebab ada banyak pendukung pengikut. Tu jadi mazhab tu tegak. Mazhab tu kuat. Sebagaimana 4 mazhab yang kita ikuti, mazhab Imam Syafi'i, dan ada setengah negara ikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Imam Ahmad. Hak tu ialah pendukung dia kuat. Baik. Kemudian dia ni belajar, maknanya Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi belajar dengan murid anak murid Imam Syafi'i Al-Muzanni. Maka kemudian berpindah ia Abu Ja'far At-Tahawi kepada mazhab Hanafi pula. Dia pindah pada mazhab Hanafi. Sehingga ia menjadi imam yang masyhur pada ilmu fikih dan ilmu hadis dan ilmu akidah bagi sekalian pengikut Imam Abi Hanifah di Mesir. Mesir ni majoritinya bermazhab Syafi'i. Majoriti. Kerana Imam Syafi'i berada di Mesir ketika itu. Tapi ada jugalah sebahagian daripada orang Mesir mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah tersebar luas di negeri Iraq. Imam Syafi'i pun belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Setelah beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah. Kemudian dipindah ke Iraq, belajar dengan Abu Yusuf, antara anak murid Imam Abu Hanifah. Dan banyaklah ketika itu pendapat-pendapat yang disebut sebagai qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang dahulu ni, sewaktu berada di Iraq. Bila Imam Syafi'i pindah ke Mesir, Imam Syafi'i memperbaharui pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya, yang disebut sebagai qaul jadid. Baik. Kita lihat nota kaki yang nombor 3 di bawah. Telah berkata oleh Al-Alamah Ibnu Abidin dalam kitabnya Risalah Uqud Rasmil Mufti min Arbabil Tarjih daripada Tabaqat Tsaniyah. Tabaqat ni maknanya sejarah-sejarah keilmuan para imam-imam, kitab dia tu. Maka ialah seorang, maknanya Abu Ja'far At-Tahawi ni seorang daripada ahli ijtihad. Dia pun termasuk juga mujtahid pada beberapa masalah yang tiada riwayat padanya daripada mazhab, daripada sahibul mazhab. Dan telah berkata oleh Ibnu Yunus, adalah Tahawi itu seorang yang thiqah, yang kepercayaan, orang berjuruh sungguh. Thiqah ni maknanya orang yang diyakini. Orang yang diyakini, yang kepercayaan
dipercayai, lagi faqih, lagi memahami dalam mendalami ilmu fiqh, yang alim, yang tiada pengganti seumpamanya. Jadi riwayat ini diambil daripada Al-Hafiz Abul Qasim dan Ibnul Muqri dalam dalam kitab Tajid Tarajim, dan telah mengarang ia Abu Ja'far At-Tahawi akan beberapa kitab yang besar-besarlah lagi muktabar, yang setengah daripadanya iaitu Ahkamil Quran dan Ma'anil Athar wa Mushkilil Athar dan Syarah Al-Jami'il Kabir. Kalau syarah, kalau kitab Al-Jami'il Kabir tu kitab mana? Kitab hadis, dan Syarah Al-Jami'il Saghir. Kitab Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kalau kita rujuk dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Imam Zahabi ada menyatakan Abu Ja'far Tahawi ini seorang yang sabatan wa faqihan wa aqilan, orang yang tetap kukuh pendirian, tetap pendirian, lagi pula yang faqih, lagi pula orang yang banyak tajam akalnya. Baik, selesai di situ. Ini seberingkah mengenai biografi Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Baik. Dan telah wafat ia di bumi Mesir pada malam Khamis awal bulan Zil-Iqdah pada tahun 321 Hijri, dan dikebumikan dia di Maqbaratul Qarafah di tengah-tengah kota Al-Qahirah, Mesir. Nama tempat tanah perkuburan itu disebut sebagai Maqbaratul Qarafah. Tempat tanah perkuburan yang luas lah, yang luas di negeri Mesir itu. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadikan Allah Ta'ala akan risalah ini sebagai penyelamat dan pedoman kepada hamba yang daif, dan kepada sekalian kaum muslimin daripada segala syubhah, kesamaran yang didatangkan oleh sebahagian puak yang menyelewengkan akan ketulinan maksud sebenar akidah orang-orang salaf. Wallahu a'lamu. Kita lihat nota kaki nombor 2. Kita lihat nota kaki nombor 2. Nombor 1 dulu. Pada kata wafatnya Imam At-Tahawi pada tahun 321 Hijri. Kami dapati akan tarikh tersebut dalam kitab Tarikh Ibn Kathir, iaitu telah masyhur bahawasanya golongan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman telah menjadikan dan membahagikan tauhid itu kepada 3 bahagi. Kalau kita cari fakta-fakta sejarah tersebut, kita akan mendapati pembawaan tauhid 3 ni apakah dasarnya dan apakah dia punya pencerahannya. Mengenai apa tauhid 3 ni. Yang disebut sebagai tauhid 3 serangkai sebagai pegangan akidah mereka itu orang Wahabi. Dan iaitu pertamanya tauhid Ar-Rububiyah, dan yang kedua tauhid Al-Uluhiyah, dan yang ketiga tauhid Al-Asma'i was Sifat. Memanglah ada tugu kata kena belajar, memang kena belajar, tapi tauhid dia punya pencerahan lagu mana? Pembawakan dia tu dia. Maksud dia apa tujuan matlamat dia. Yang adalah akidah ini menyalahi daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, dengan menyalah-artikan makna sebenar tauhid rububiyah tu. Rububiyah ni Tuhan, sifat Tuhan, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang mentadbir alam. Seperti mana ucapan kita dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Rabb tu rububiyah. Rububiyah tu Rabb. Ketuhanan. Yang menguasai dia.
maka adalah orang yang mencetuskan tauhid tiga yang tersebut itu ialah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam An-Numairi Al-Khazani, nama dia, yang mencetuskan tauhid tiga, yang masyhur dengan nama Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan orang salah dah. Kita lihat kitab dia pun, kita ada kitab dia tu, kita sanggup beli, tak apalah. Tujuan yang utama untuk kita kaji dia dan kita baca, dan kita nilaikan dia. Banyak juga pendapat dia. Dia ni orang faqih, orang alim dalam ilmu beberapa banyak bidang, terutamanya bidang fiqh. Kitab dia tu berapa jilid tu? 23 jilid. 23 jilid. Jadi Ibn Taymiyah iaitu mengiktikadkan sekalian orang kafir itu beriman dengan tauhid ar-rububiyah. Sekalian orang kafir, tak kiralah kafir ke apa pun, kafir ada banyak, kafir ahli kitab ataupun syibih ahli kitab, ataupun kafir yang bukan ada pegangan kitab, seperti kafir wasani ataupun kafir majusi. Sebagaimana telah kita maklum, kafir ahli kitab tu Yahudi Nasrani, dia ada pegangan kitab yang sudah diselewengkan. Kafir yang syibih ahli kitab seperti Hindu Buddha, dia ada kitab dia juga. Dan kafir majusi, kafir wasani, kafir penyembah api dan kafir penyembah berhala tidak ada sebarang pegangan daripada kitab-kitab. Tapi ada jugalah catatan-catatan yang tertentulah. Jadi sekalian kafir ni, menurut Wahabi, mengatakan mereka ni berpegang pada tauhid rububiyah, iaitu percaya mereka itu, orang kafir, akan wujud Tuhan. Memanglah orang kafir ada percaya tu wujud Tuhan. Kalau kita tilik pada firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, sekiranya engkau bertanya kepada mereka itu, orang kafir. Jadi firman Allah Ta'ala ini diturunkan kepada Nabi kita sewaktu Nabi berada di Makkah. Jadi ayat tu ayat Makiyah. Ayat Makiyah. Engkau tanya ya Muhammad kepada orang kafir, man khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit bumi ni? Cuba kau tanya kak. Tapi Nabi tak tanya lagi. Kalau ikut asbabul wurud dia tu, sebab-sebab hadis dan juga sebab-sebab asbabun nuzul, turunnya ayat tu. Lalu Allah Ta'ala jawab daripada pertanyaannya, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan. Orang kafir pada zaman Nabi tu ialah kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kafir-kafir orang lain tak tahu nak royak lah. Kafir orang lain tak tahulah. Nak royaknya kafir Quraisy ni dia ada kepercayaan pada kewujudan Tuhan tu. Dia ada kepercayaan. Dan sebahagian mereka itu bukan kafir, tapi dalam istilah ahli fatrah. Ahli fatrah. Seperti keturunan-keturunan Nabi SAW, tok Nabi, moyang Nabi ni. Yang tidak boleh dihukumkan mereka itu sebagai kafir, tak boleh. Baik. Jadi nak royak kata di sini, menurut pendapat Wahabi, mengatakan orang kafir, sekalian orang kafir, tak kiralah ahli kitab, syibih ahli kitab, ataupun majusi wasani, mereka itu ada kepercayaan, ada iman. Tu salah tu. Adakah pencerahan ini yang wajib kita pelajari? Tak boleh lah pun ni. Tak boleh. Beriman dengan tauhid rububiyah, iaitu percaya mereka itu akan wujud Tuhan.
tetapi imannya tidak sah kerana mereka itu menyekutukan Tuhan dengan menjadikan berhala-berhala sebagai perantaraan kepada Tuhan. Seolahnya mereka itu musyrik lah, orangnya mensyirikkan Tuhan. Tapi masalahnya, kenapa diklasifikasikan tauhid ini kepada orang kafir? Hak tu salah tu. Mengkhususkan tauhid tersebut, ini khusus untuk orang kafir. Maknanya orang yang beriman, orang yang Muslim tidak boleh mengguna pakai tauhid rububiyah ni, tak boleh. Ini pemaknaan, pencerahan daripada kaum Wahabi. Oh, ni salah. Ni. Baik. Dan mengiktikadkan. Lagi pula mereka ni mengiktikadkan, berpegang bahawa tauhid uluhiyah itu ialah akidah orang-orang mukmin semata-mata. Maknanya suku-suku. Kalau tauhid rububiyah khusus untuk orang kafir. Tauhid al-uluhiyah khusus bagi orang yang Muslim. Orang mukmin. Tiada bagi mereka itu tauhid rububiyah. Orang mukmin tak terpakai pada tauhid rububiyah. Makanya kalau orang Wahabi gak, dia mempercayai Tuhan tu maha berkuasa, maha ada, maha wujud, kiranya mereka berpendapat orang lagu ni berpahaman tauhid rububiyah. Buat suku-suku dia. Kerana jikalau beriman mereka itu jikalau beriman mereka itu orang mukmin akan tauhid rububiyah mengikut fahaman Wahabi, nescaya jadi kafirlah ia. Tu banyak timbul-timbul cerita kata Wahabi ni mengkafirkan orang lain. Dia ni gak. Dahlah dihalau daripada keluarganya. Dihalau daripada keluarganya. Kemudian dia bersekongkol dengan British. Untuk menjatuhkan Raja Arab Saudi, Raja Sultan Malik. Raja Arab Saudi. Raja Tanah Hijaz mula tu. Bila dah dijatuhkan dengan tentera pakatan British pada ketika itu, maka naik pada raja yang baru, Saud, dan dinamakan Tanah Hijaz tu kepada Arab Saudi. Saudi tu daripada nama raja tu lah, keturunan Saud tu. Baik. Sehingga menghukumkan kafir oleh mereka itu Wahabi akan orang yang mengerjakan tawassul. Tawassul ni dipanggil kalau istilah pada lughah maknanya ialah perantaraan. Kalau istilah moden disebut sebagai sokongan, dipanggil tawassul. Dan istighatsah, pertolongan ataupun sokongan. Dengan mengatakan perbuatan itu seperti kelakuan musyrikin. Sokongan. Tawassul tu sokongan. Pada pemahaman Wahabi, mengatakan orang yang bertawassul ni ialah orang musyrik dan mereka itu kafir. Siapa dia robohkan dibongkarkan kubur-kubur. Tapi ada jugalah orang yang tak asuk lebih tu. Keramat-keramat ni pun tak boleh juga. Nampak sangat dia. Kalau di Mesir tu gak, ada juga sebilangan masyarakat di sana masih lagi menganggapkan karamah. Contohnya dia pergi kubur orang-orang yang wali-wali ni, kemudian dituliskan hajat dia pada surat tu. Pada sekeping kertas tulis hajat gini, dicampak kat kubur tu. Penuh kubur tu. Kemudian dia berdoa, minta pada orang mati tu. Minta pada orang mati tu. Ya fulan bin fulan, tolonglah kami, hajat kami sekian-sekian ni. Ini bukan nama tawassul namanya ni. Tawassul ni lain. Tapi ada segelintir masyarakat yang melakukan amalan begitu.
Dia terus pada minta pada orang yang mati tu. Orang mati tu memanglah wali. Wali ni dia hidup. Memang dia nampak zahir dia mati, dia dalam kubur, dalam tanah. Tapi dia ni hidup. Cumanya kelakuan tu. Kelakuan tu menampakkan khurafat dia tu. Nampak sangat. Jadi orang ni nak membasmi lah keadaan begitu. Wahabi ni tak suka lah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesilapan tu. Kesilapan. Kita ni kena faham istilah tawassul tu ni. Contoh, kita pergi kubur wali. Kita minta doa lah, dengan berkat kita menziarahi makam wali. Kita bertawassul dengan wali tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan, memperkenankan hajat kita, permintaan kita. Dengan bertawassul dengan orang soleh tadi. Hak tu yang betulnya. Orang ni sampai kita minta hajat gitu. Itu salah. Jadi ada juga cara-cara amalan kita ni yang menampakkan seolah-olah khurafat. Bukan kata nak kata kita ni baik belaka dah, tapi ada sebahagian gitu. Kalau kita pergi makan Wali Songo contoh, berduyun-duyun berbah-bah mari. Sehari tu beratus-ratus ribu-ribu orang mari. Hok mari daripada Pulau Sumatera sampai ke Padang, naik feri pula dengan bah tu sekali pergi ke Jakarta, turun Jakarta, naik bah pula, terus perjalanan tu sampai ke Jawa Timur, beribu kilometer tu. Kita tanya, datang dari mana Pak? Saya daripada Aceh. Jauh Aceh. Naik bah dua tiga butir bah, satu rombongan mari. Berduyun-duyun manusia. Ada yang memohonkan hajat dengan mencatatkan. Kita perhati tengok ya. Dia tulis gini-gini kan. Dia letak, selit tepi kubur. Awak ni yang menyalahi, menampakkan kesalah amalan tersebut. Baik. Ya. Pasal tawassul ni. Ya. Dia dibolehkan. Tawassul ni diharuskan. Diharuskan. Dia tu yang ada ni buat guideline. Ya, memang ada. Memang ada. Kita nak buat mana? Dia tawassul ni kita kena faham pengertian dulu. Tawassul istighosah, dua pengertian ni. Tawassul ni maknanya wasala, maknanya perantaraan. Satu, asal daripada perkataan wasala. Istighosah maknanya pertolongan. Jadi perantaraan dan pertolongan. Jadi nak ayat kata di sini, tawassul ni lebih cenderung kepada sokongan. Sokongan. Contoh, kita nak minta Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Tapi dengan sokongan si wali saat ni. Sokongan dia. Sebab dia ni wali Allah. Dia ni kekasih Allah. Maknanya macam kita nak minta kerja lah. Contoh dia. Minta kerja dengan bos. Jadi dia kata, bos tanya, majikan tanya waktu temu duga, apa keputusan, apa nama CJ mu. Jadi CJ kita so je SPN contoh. Majikan tanya pula, mu anak siapa? Saya ni anak si Fulan. Si Fulan tu aku kenal dia. Aku kenal si Fulan tu. Maknanya dia kawan baik dia, kawan baik. Jadi si Fulan tadi hot majikan boh kenal saat ni, dia tu sebagai sokongan, penyokong kepada orang yang minta temu duga ni. Sebagai sokongan. Sebagai sokongan. Kalau kita pergi temu duga contohlah, banyak CJ kita bawa marilah. CJ sukanya, CJ aktiviti sekolah, macam-macam. CJ matrikulasi, CJ sosial dia lagi, macam-macam lah. Jadi CJ ni sebagai sokongan je.
Padahal kita nak kan dia punya keputusan peperiksaan tu je. Orang lain tu sebagai sokongan. Itu makna tawasul ni lebih cenderung kepada sokongan. Mudah-mudahan apa yang kita minta, kita mohon kepada Allah Ta'ala tu disokong, dimakbulkan dengan sokongan tersebut. Ataupun kita nak mohon tanah di hujung kampung, minta pada Tok Penghulu, tak jadi. Mana minta pada majlis lah, contoh majlis daerah. Nak dapat juga, mesti ada sokongannya. Kita buat surat akuai daripada Tok Ngulu, Tok Wakil, sebagai sokongan. Kalaulah anda kata surat akuai tak ada daripada Tok Ngulu, Tok Wakil, kita terus direct kepada majlis daerah, boleh dapat tak? Payah juga. Jadi, dua orang individu ni, Tok Ngulu, Tok Wakil sebagai penyokong. Yang mengkuatkan permohonan kita tu, mengukuhkan lagi. Begitulah ibaratnya kita nak minta doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan dengan rahmatnya. Dengan adanya penyokong. Wali ni hidup. Bukan kita minta dengan orang mati tu tak. Cumanya ada segelintir manusia yang berpahaman begitu. Ni ada satu cerita lah. Satu cerita. Ada orang kampung, satu kampung, dia berjalan di hutan, kemudian dia ada jumpa satu tempat kubur. Macam kubur. Lalu dia mengatakan kubur ni ialah kubur, mungkin kubur wali. Dia pun minta hajat di situ. Tahu-tahu khabar-khabar, makbul hajat dia tu. Makbul hajat aku ni, aku minta gini-gini. Makbul. Kemudian dia ceritalah kepada orang lain, orang kampung dia. Orang kampung pun makin lama, makin hari, makin berduyun orang mari. Minta hajat itu, ini, macam-macam. Makbul belaka. Jadi, tiba-tiba pada satu hari yang lain, mari seorang yang soleh, lalu kawasan itu. Dia lalu melalui kawasan itu. Dia melihat aktiviti orang kampung ni, duduk berkerumun di satu kubur ni. Lalu ditanya, kubur siapa ni? Kami tak tahu kubur siapa. Jadi orang soleh ni dia ada kasyaf lah, ilmu kasyaf ni. Allah Ta'ala beri anugerahkan dia kasyaf. Dia kata, ini kubur bukan kubur manusia ni kata. Ini kubur seekor anjing. Kubur seekor anjing. Kalau tak percaya boleh gali. Jadi orang kampung pun terbeling-beling tercengang-cengang. Mana pula boleh kata boleh makbul segala permintaan. Sebab apa boleh kabul? Sebab apa boleh makbul Tuhan beri? Sebab kepercayaanmu bukan kepada kubur, tapi mu jadikan diri sebagai tawasul. Dengan seekor anjing tu, nak ayat kata. Bukan minta pada orang mati tu. Ni satu cerita ni. Baik. Jadi begitulah maknanya orang Wahabi menyalahartikan orang yang bertawasul ini seolah-olahnya mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Dan istighatsah. Istighatsah itu pertolongan. Pertolongan. Kerana wali-wali ini ialah hidup di sisi Allah. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim. Maknanya satu firman Allah Ta'ala mengatakan, jangan kau sangkakan orang yang mati pada jalan sabilillah itu mati. Jangan kamu sangka begitu. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Itulah maknanya satu firman Allah menunjukkan secara umumnya orang waliullah, orang soleh ataupun orang mati syahid, dia tidak mati. Jadi pertolongan bagaimana yang kita katakan? Pertolongan tu minta kepada Allah. Tapi kita meminta sokongan daripada ni orang waliullah ni.
Itu makna tawassul dan istighathah. Dengan mengatakan perbuatan itu seperti kelakuan musyrikin. Sebab ada pada zahirnya menampakkan. Jadi orang tengok, buat apa orang berkumur di kubur hari-hari. Tengok macam dia minta orang kubur, orang dalam kubur tu minta tolong, dia minta tolong pada orang dalam kubur tu. Semua macam tu. Jadi fahami orang yang tak faham pengertian tawassul ni, dan ada orang yang dia tidak mendalami mengenai tata cara tawassul ataupun istighosah. Dia anggap kata minta tolong pada orang matilah. Seolah-olah begitu ni. Dan mengambil mereka itu akan makna zahir pada ni selain daripada itu. Jadi kita nak fokuskan dulu pada tawassul dan istighosah, yang mana kalau kita nak buat hukumnya harus. Kerana apa? Kerana tidak menyalahi syarak. Setelah kita memahami pengertian tawassul dan istighosah itu secara terperinci. Bukan kita minta pada orang yang mati, tak. Tapi ada jugalah yang berpahaman, kata dipanggil pahaman batiniah. Minta pada wali, minta pada orang yang mati. Memanglah orang itu hidup. Tapi kalau kita ngaji tauhid, tidak ada sesuatu yang boleh memberi bekas kepada sesuatu yang lain, melainkan hanya kekuasaan Allah. Cukup. Stop. Noktah situ ni. Minta pada Allah. Cumanya kita nak minta sokongan ni. Sokongan dah, kita ni tak, bukan siapa-siapa pun. Nak kata kita ni soleh tak juga. Kita dosa banyak. Amal pun tak tahu cica-cica gitu ni. Jadi kita nak minta mudah-mudahan Allah Ta'ala makbul doa kita. Allah Ta'ala perkenankan hajat kita dengan sokongan ni. Macam kita nak minta tanah dengan majlis daerah. Jadi kita minta sokongan Tok Ngulu, Tok Gawa ataupun Tok Wakil. Surat sorang. Bila majlis daerah tengok, surat ni disokong sepenuhnya oleh Tok Wakil ni. Bolehlah dapat saikar untuk buat kebun. Contoh ni. Itu contohnya. Baik. Ya. Hukum tu dia pada niat lah. Pada niat, ya. Itu. Bagaimana contohlah perbuatan dia tu, macam kata dia tulis surat. Maksud nampaklah perbuatan dia. Perbuatan. Tapi mana perbuatan kita nak ukur lagi bagaimana ya, dia royak niat dia bagaimana. Betul dah. Cumanya dengan perbuatan itulah menampakkan seolah-olah. Dengan perbuatan tu. Nampak perbuatan terlalu berlebih-lebihan. Sampai ada yang sujud di kubur. Ni. Ada yang cium batu kubur. Memang boleh. Tapi jangan depan orang, jangan viral. Tu yang nak royak. Kita nak peluk batu nesek boleh. Nak peluk kubur pun tak apa. Tak ada masalah, hukumnya harus. Selama kita tidak menghinakan kubur tu. Kalau masalah hukum kubur, kita pijak dengan sengaja kerana ada sebab-sebab tertentu, bukan kita nak menghina, hukum makruh. Contoh kita langkah ni. Sebab kita nak bawa sesuatu barang atau kubur terlalu rapat, hampir sangat. Kalau kita pijak kubur, langkah kubur, sebab nak menghina si mati dalam kubur tu, hukumnya haram. Jadi takat kita nak pergi cium, tak apa. Harus. Tapi jangan viral. Tu je nak royak. Jadi perbuatan itu menampakkan bagi orang yang kurang pemahaman mengenai tawassul, istighosah, dia akan tuduh kita ni, tuduh orang yang berkelakuan begitu, seperti orang musyrik. Nampak macam sembah kubur pun ada. Nampak macam minta pada si mati pun ada juga. Jadi perbuatan tu yang menzahirkan. Jadi maknanya jangan kita buat lagu tu lah. Kalau kita telusurilah sejarah Wali Songo. Orang Hindu, budaya Hindu dia memang gitu. Bila Sunan Kalijaga dia mari dia tu daripada belajar dengan Sunan Bonang, dapat ilmu-ilmu makrifah semua. Jadi dia bawa pada orang-orang yang berpahaman lagu ni kepada aktiviti yang lain.
Sebelum ni orang-orang yang tak ada agama dia duduk jamu di kubur. Kubur ni keramat ni. Budaya Hindu tu ada, kuat. Dia jamu kubur tu, pasak, macam-macam lah. Kali jaga kata, kita buat satu aktiviti lain tapi di kubur. Buat tahlil. Buat tahlil. Jadi sampai sekarang ni lah amalan tahlil tu. Jadi makanan ni jangan bagi siapa-siapa. Kita makan pula sebagai sedekah. Jadi orang ikut situ. Dia nak menukarkan corak musyrik tu kepada Islam. Baik. Begitulah maknanya kelakuan tu yang menzohirkan. Menzohirkan seperti kelakuan orang yang tidak ada beragama. Peluk batu kubur, cium, kemudiannya tulis surat, seolah-olahnya dia nak minta hajat kepada si mati. Jadi orang yang tak faham istilah tawassul ataupun dia ni berpahaman Wahabi, dia akan tuduh macam-macam. Sebelum dapat tomahan fitnah begitu, kita kena selindungkan. Tutup. Itu lebih baik. Baik. Bukan kita nak berat sebelah dak. Malah kita duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah, jangan nampak sangat, jangan sembunyi. Maknanya duduk tengah-tengah. Baik. Kemudian, dan mengambil mereka itu, Wahabi, akan makna zahir pada sifat dan af'alillah ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mutasyabihah. Mana ayat-ayat ataupun hadis yang mempunyai makna yang kesamaran dengan menyamakan Allah Ta'ala itu dengan suatu yang baharu. Tangan itu tangan manusia ataupun tangan itu tangan lah. Dan mengatakan ayat yang mutasyabah itu tidak boleh difahami dengan takwilan. Padahal orang salaf sendiri pun ada yang mentakwilkan ayat. Sahabat sendiri, Ibnu Abbas. Maka mereka ni menolak fakta-fakta sejarah. Kerana mereka itu menganggap orang yang mentakwilkan ayat itu sebagai mereka yang mengingkari dan menafikan ayat-ayat syariat. Bukan ulama-ulama ahli sunnah ni takwil Quran tu sebab nak menafikan ayat Quran dah. Cuma nak memalingkan makna pengertian dia tu kepada pengertian yang lebih lebih jelas. Tidak terkeliru dia. Kalau tangan tu ditakwil dengan kudrah, kekuasaan. Jadi tangan tu sebagai kinayah. Kata pinjaman aja, kata sindiran dalam Quran tu. Bukan tangan yang hakiki dah. Baik. Kerana mereka itu menganggap orang yang mentakwilkan ayat itu sebagai mereka yang mengingkari dan menafikan ayat-ayat syariah. Sehingga menghukum kafir oleh mereka itu. Sahabat hukum kafir. Akan orang yang mentakwilkan itu. Maka adalah iktikad ini sesat lagi menyeleweng daripada akidah sebenar orang salaf. Orang-orang salaf. Baik. Selesai di situ, kita masuk pada muqaddimah al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebelum tu ada apa-apa soalan lagi? Kita bincang kan. Kita bincang. Baik. Kita masuk pada muqaddimah al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah oleh al-alamah Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Hadza zikru bayani i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah al-Nu'man ibn Sabitin al-Kufi wa Abi Yusufa Ya'qubah ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Ini matan pertama muqaddimah Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala.
inilah sebutan menyatakan iktikad pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat nota kaki nombor 1 di bawah. Apakah iktikad? Huraian lanjutan mengenai iktikad pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu at-tariqatul Muhammadiyah was sahabatu wat tabi'in wa man ba'dahum minal muttabi'ina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah ta'rif bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tariqah dipanggil. Artinya jalanan yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan pengikut sahabat dan mereka yang kemudian daripada mereka itu sahabat, pengikut-pengikut daripada sekalian orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ni hadis ni masyhur. Artinya dan terpecahlah umatku atas 73 firqah. 73 kumpulan ataupun golongan. Pahaman. Pahaman. Sekalian mereka itu dalam neraka wal'ayazabillah. Melainkan satu millah, satu firqah, satu golongan je. Lalu bertanya sahabat, siapakah satu millah itu wahai Rasulullah? Satu golongan ni siapa? Pegangan je lagu mana? Bersabda ia Nabi SAW, iaitu perkara yang aku jalani atasnya dan sahabatku. Telah menghukumkan Hasan oleh At-Tirmizi dalam sunannya pada kitab Al-Iman. Maknanya hadis ni Hasan. Hadis Hasan boleh dijadikan sebagai hujjah. Hadis Hasan. Apatah lagi hadis yang sahih. Baik, sebab boleh jadikan hujah lah dia. Maknanya kita ada sumber ambilan utama satu kaum ni saja yang menjalani di atas jalanan Nabi dan juga para sahabat. Itulah satu kumpulan yang tidak tergolong sebagaimana 73 yang lain, 72 yang lainnya. Baik. Inilah sebutan menyatakan iktikad pegangan ahli sunnah wal jamaah di atas jalanan fuqaha yang muktabar bagi ini agama Islam, iaitu mazhab Abi Hanifah An-Nu'man Ibni Thabit Al-Kufi. Ini Imam Abi Hanifah. Dan Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ni ialah anak murid Imam Abi Hanifah yang bersangat ta'alim. Imam Syafi'i pernah belajar dengan Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari ini. Dan Abi Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Kedua-duanya merupakan anak murid bagi Imam Abi Hanifah. Mudah-mudahan mereda oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka itu sekaliannya, dan atas barang yang telah berpegang mereka itu daripada usuluddin dan kepercayaan mereka itu bagi Tuhan Rabbil Alamin. Ini pembukaan mukadimah daripada Imam Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian telah berkata Al-Imam Abi Hanifah dalam kitabnya Al-Absat. Kitab Imam Abi Hanifah Al-Absat. Kana Allah Ta'ala wala makana qabla an yakhduqal khalq. Wa kana Allah Ta'ala walam yakun ainun wala khalqun wala syai'un wa huwa khaliqun kulli syai'. Ini perkataan Imam Abi Hanifah dalam kitabnya. Kalau orang yang mendakwa dia salafiyah, tak silalah rujuk. Ni perkataan ni. Baik.
Artinya adalah Allah Ta'ala itu wujud pada azali. Ia ini tiada permulaan baginya Allah. Istilah tiada permulaan baginya Allah. Tiada bertempat. Wala makana qabla an yakhluqal khalq. Tidak bertempat sebelum bahawa menjadikan ia akan makhluk. Maknanya Allah Ta'ala sebelum menimbulkan makhluk, menciptakan makhluk, Tuhan itu tidak ada tempat. Tidak bertempat. Sebab tempat ni ialah makhluk. Tempat-tempat ni ialah makhluk ni. Baik. Dan adalah Allah Ta'ala wujud pada azali. Padahal tiada adalah tempat. Tempat tak ada. Wa kana Allah Ta'ala walam yakun ainun. Ainun tu di mana-mana. Nak kata di mana-mana pun tak. Wala khalqun wala syai'. Tidak ada makhluk waktu itu dan tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu jua pun. Tidak ada makhluk dan tidak ada sesuatu jua pun. Tuhan dengan keadaan zatnya yang bersendirian. Dan ialah yang maha pencipta tiap-tiap sesuatu. Intaha. Itulah perkataan Imam Abu Hanifah. Lahir pada 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Tokoh ulama salaf. Kalau orang yang mendakwa salafiyah, inilah antaranya tokoh-tokoh yang besar ni. Yang sewajarnya kita ikuti. Baik. Kemudian, dan katanya rahimahullahu ta'ala, katanya Imam Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dalam matannya yang berikutnya. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bitaufiqillah. Berkata kami pada mengasakan Allah Ta'ala, hal keadaan kami beriktikadkan, berpegang, berpendirian dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula makna iktikad itu iaitu al-hukmul jazimul ladzi la yaqbalu at-tashkik. Itu makna iktikad. Al-hukmul jazim alladzi la yaqbalu at-tashkik. Artinya ialah ketetapan yang putus, yang tetap. Yang tidak menerima ia akan keraguan. Bila nama iktikad ni tak ada keraguan dah. Sebab itulah maknanya kalau ada salah satu daripada 3 perkara, iaitu syak, zon dan waham, antara salah satu, apatah lagi 3 perkara sekaligus, maka iktikad itu masih belum sempurna. Tak sahih. Kiranya iktikad, bila sebut iktikad, maknanya iktikad ni suatu perkara yang tetap, yang tidak menerima sebarang 3 perkara ni. Dan makna taufik pada istilah iaitu ja'alallahu ta'ala fi'la ibadi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu. Artinya menjadikan Allah Ta'ala akan perbuatan hambanya dalam keadaan muafakat dengan barang yang, dengan sesuatu yang kasih ia Allah. Setuju ia Allah dan redha ia Allah akan dia. Ni, kita faham molek ni. Bila sebut taufik, iaitu Allah Ta'ala jadikan akan perbuatan hamba. Perbuatan hamba, kita sembahyang, kita belajar, kita mengaji Quran, umpamanya baca Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Jadi perbuatan yang kita buat tu muafakat dengan sesuatu yang Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih perbuatan ni. Tuhan ciptakan daripada kehendak kita ni. Kita nak sembahyang contoh ni. Jadi Allah Ta'ala perjalankan kita. Perbaharui perbuatan kita dalam keadaan kita ni beribadah. Melakukan amal ta'at saat ni. Tiap-tiap perbuatan tu dikasih oleh Allah. Macam anak kita ni. Nama dia si Fulan. Anak kita.
Contohnya kita panggil dia ni, nama siapa lah. Nama Mamat contoh dia. Mamat, ni. Sembahyang, dia pun sembahyang. Kita suka tak perbuatan dia? Kita suka. Begitu ibaratnya. Tapi kalau anak kita ni buat pekerjaan ehot, tak kita suka, tak setuju. Contohnya dia duk galak, dia buat punah barang, kianat barang contoh. Kita nampak perbuatan itu, tapi kita suka tak? Tak suka. Begitulah ibaratnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Dan redha ya Allah akan hambanya itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita beralih pada tajuk al-wahdaniyah. Mazhab Abi Hanifah ni mazhab apa? Mazhab Imam Abi Hanifah sendiri. Mazhab akidah. Maknanya akidah Imam Abi Hanifah ni diikuti oleh orang yang kemudian daripadanya. Maknanya anak-anak murid dia, sehingga kan Abu Ja'far At-Tahawi pun masih lagi mengikuti mazhab Imam Abi Hanifah, sama ada dalam mazhab fiqh ataupun pada akidah. Mana? Mazhab Hanafi. Sebab pada sudut akidah. Sebagaimana lampiran di saat ni, pada muka surat yang ke-6 tu, telah berkata Imam Abi Hanifah dalam kitabnya Al-Absat. Ini salah satu pengakuan Imam Abi Hanifah terhadap akidahnya. Mengenai akidahnya. Dia kata Tuhan tidak bertempat. Tidak ada permulaan. Tuhan itu maha wujud pada azali. Ini akidah dia dah. Ini akidah dia. Orang yang bermazhab salah. Ya. Negara-negara Arab. India lah, India, Pakistan. Maknanya tak ada lah Wahabi situ. Ada juga orang yang tak tahu dia ni cara mana dia punya pembawakan tu. Cuma dia belajar gitu gini kah. Cumanya dia ada pencampuran. Terkadang berlaku gitu juga. Dia kata Tuhan itu bertempat. Contohnya dia belajar satu hadis. Contoh orang-orang Eropah contoh ni. Dia belajar satu hadis. Dalam hadis tu ada ataupun belajar Quran. Ilmu tafsir contoh ni. Bila dia belajar dia kata Tuhan ni ada tangan. Jadi di pahaman dia dicampur aduk. Sebab dia tidak lagi memahami secara bertepatan mengenai akidah. Boleh jadi ada pengaruh-pengaruh tu masuk dalam akidah dia. Cumanya dia sendiri tak dapat lagi nak mengenal pasti pembawakan ilmu dia ni ataupun akidah dia ni ke arah mana. Dia ni ikut mazhab Asy'ariyah ke ataupun mazhab Wahabi ke. Jadi dia nak ikut Wahabi tak ada mazhab, cuma dia fahaman ni. Dia lebih cenderung kepada fahaman, bukan kepada mazhab. Sebab dia memang bukan mazhab. Baik. Dan ada kalanya orang yang mendakwa kata dia ikut mazhab Salafi apa semua dia. Dan mereka sendiri tidak mengkaji daripada sejarah-sejarah imam-imam yang masyhur seperti Imam Abi Hanifah. Tak kaji kitab dia ke, tak telusuri dia punya pendapat ke dan sebagainya lah. Maka ikut-ikutan pun banyak. Jenis mengikut-ngikut ni banyak. Baik. Kemudian kita masuk pada al-wahdaniyah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Innallaha wahidun la syarikalah. Ni antara matan Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala asa tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Ini mazhab salaf. Jadi kalau orang yang berikut-ikut tawasul, lagi pula kurang pengetahuan mengenai pemaknaan ataupun
apa yang difahami daripada istilah tawassul juga, pakai ikut juga, dibimbangi jatuh kepada syirik. Akidah salaf, ahli sunnah wal jamaah, tak. Maknanya mengiktikadkan Allah Ta'ala itu asa tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Apakah pengertiannya? Iaitu bahawa asanya Allah Ta'ala itu tiada daripada jalan adad. Tiada daripada jalan adat. Adat ni ialah bilangan-bilangan. Contohnya ada 2 Tuhan, 3 Tuhan ataupun lebih daripada itu. Tuhan Maha Asa. Tiada daripada jalan adat. Jalan adat tu tak ada. Bahkan adalah keasaannya Allah Ta'ala itu daripada jalan ketiadaan suatu sekutu baginya pada zatnya Allah dan pada sifatnya Allah dan pada af'alnya Allah. Ni. Sama ada asa itu pada zatnya. Zatnya tidak ada 2 atau lebih. Asa pada sifat-sifat ma'aninya dan sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Satu kudrat, tidak ada 2 atau lebih kudrat. Dan pada af'alnya, perbuatan Allah. Asar daripada sifat-sifat ma'ani Allah. Perbuatan itu. Asar dipanggil. Maka adalah al-wahdaniyah itu ialah sifat salbiyah. Sebagaimana telah kita maklum. Yang dikatakan atas 3 nauk. Kita lihat nota kaki nombor 1 di bawah. Kitab ni dia banyak sikit pencerahan nota kaki. Nombor 1, ketahuilah bahawasanya sifat itu terbahagi pada 4 bahagi. Pertamanya nafsiyah, keduanya salbiyah, ketiga ma'ani dan keempat manawiyah. Inilah 4 bahagian daripada 20 sifat. Maka adalah madlul bagi salbiyah itu ialah adami. Madlul maknanya tempat tunjukannya. Tempat tunjukkan daripada sifat salbiyah itu ialah adami. Bagai tak ada. Amrun i'tibari. Dan iaitu menafikan barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Menafikan ada permulaan, menafikan ada kesudahan. Ada permulaan, ada kesudahan itu ialah tak layak bagi Allah. Dan sifat yang diistilahkan dengan salbiyah itu ada 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyah. Maka madlul bagi qidam iaitu menafikan ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Nak nafikan permulaan itu. Dan madlul bagi baqa iaitu menafikan ada kesudahan baginya Allah. Dan madlul bagi mukhalafatuhu lil hawadith iaitu menafikan ada sesuatu yang seumpamanya Allah. Dan madlul bagi qiyamuhu binafsih iaitu menafikan ada sesuatu yang menjadikan dia Allah. Dan madlul tempat tunjukkan bagi wahdaniyah itu iaitulah menafikan bilangan pada zat Allah dan sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Sebagaimana yang tersebut di dalam syarah Ad-Dardir lil Kharidah. Imam Ad-Dardir ni. Baik. Kita lanjutkan lagi di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah al-wahdaniyah itu ialah sifat salbiyah yang dikatakan atas 3 nauk, 3 bagai, 3 bentuk. Yang pertama, al-wahdatu fi zat. Artinya asa pada zat Allah Ta'ala. Al-wahdah. Wahdah tu asa pada zat. Dan yang dikehendaki dengannya itu iaitu ternafi berbilang zatnya Allah. Ternafi tu pada azali. Bukan pada dakwa. Tak. Pada azali. Dengan makna ketiadaan menerima oleh zatnya itu akan pembahagian sama sekali. Tidak menerima sebarang pembahagian sama sekali. Ini yang pertama dia. Kita masuk yang kedua.
Yang kedua, al-wahdatu fi sifat. Artinya asa pada segala sifat makni Allah Ta'ala. Dan yang dikehendaki dengannya iaitu ternafi ada bandingan baginya Allah Ta'ala. Pada tiap-tiap sifat daripada segala sifatnya Allah. Maksudnya bandingnya. Ternafi ada bandingan. Contohnya kudrat ada dibandingkan dengan kudrat kuasa yang lain. Umpamanya makhluk sesama makhluk. Tangan kita ni boleh angkat 50 kilo. Tangan orang lain pun boleh angkat 50 kilo. Maknanya tangan orang lain tu bandingan bagi kita. Tuhan bukan begitu dak. Baik. Maka tertegah bahawa adalah Allah Ta'ala itu mempunyai beberapa ilmu tertegah, ternafi, dan beberapa kudrah. Bahkan ilmu Allah Ta'ala itu asa, ilmunya satu. Padahal segala maklumatnya ilmu itu, itulah yang berbilang-bilang. Maklumat ilmu tu. Allah Ta'ala mengetahui bumi, mengetahui langit, mengetahui isi-isi bumi, mengetahui isi-isi langit, mengetahui objek-objek dalam langit, mengetahui objek-objek dalam bumi. Maksudnya, maklumat dia tu yang pelbagai. Yang banyak. Ilmu tu satu. Ya? Diri ilmu tu. Ni diri ilmu menyeluruh ni contoh. Contoh. Jadi, ini langit, ini bumi je. Langit bumi. Isi-isi langit bumi, objek-objek, sehalus-halus, sampailah bawah. Maklumat tu banyak. Berbilang-bilang ni. Baik. Tadi. Dan kudrah Allah Ta'ala itu asa. Padahal segala makduratnya maknanya sesuatu yang dikudrahkan, yang dikuasai oleh kudrah saat ni. Yang dikuasakan oleh kudrat Allah. Makdurat. Itulah yang berbilang-bilang. Bayangkanlah perjalanan langit dan bumi ini. Tidak pernah putus dan tidak pernah terhenti. Itulah makdurat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelbagai bentuk. Beraneka jenis. Perbuatan yang berlaku di atas alam. Sama ada berdiam ataupun bergerak. Kalau kita duduk sini, kita duduk. Orang lain sana duduk juga. Orang sana berjalan, orang sana berlari, macam-macam. Baik. Yang ketiga, al-wahdatu fil af'al. Al-wahdatu fil af'al. Artinya asa pada segala perbuatan Allah Ta'ala. Dan yang dikehendaki dengannya iaitu ketunggalan Allah Ta'ala dengan menjadikan sekalian kainat, sekalian mungkin pada umumnya. Menjadikan langit pada umumnya. Dan tertegah sama sekali oleh sandaran pada memberi bekas itu. Tertegah, ternafi sama sekali oleh sandaran pada memberi bekas itu. Bagaimanakah pemaknaan pengertian tersebut? Maknanya sebagai contoh, kita hidupkan, nyalakan api. Kita nak besarkan api tu dengan ditiup ataupun dihalakan kipas padanya. Angin, dia bagi angin dia. Dia angin kena api gak, kau besarlah. Mudah dia merebak. Jadi angin tu sebagai penggalak ataupun sandaran untuk membesarkan nyalaan api tersebut. Kalau tak puas hati gak kita, sirai dengan minyak petrol, kok cepat lagi lah. Maknanya ada sandaran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan begitu. Tertegah sama sekali pada azali oleh sebarang sandaran pada memberi bekah tu. Maknanya apa? Segala asbab-asbab yang berlaku di dalam alam ini yang menyebabkan musabab,
Jadi asbab-asbab itu sebagai lorongan pada hakikat. Bukan asbab tu pada hakikatnya yang memberi bekah dah. Jangan deh. Jangan kita ikutkan asbab itu memberi bekas. Kalau ada orang yang mengiktikadkan asbab itu memberi bekas, maka dia itu ialah orang yang syirik kepada Allah. Sebab apa? Mengiktikadkan ada kuasanya lain melainkan kuasa Allah. Sebab tu. Sebab apa boleh terputus buah, terpotong buah sebab pisah tajam. Jadi kita iktikadkan tabiat pisah hak tajam itu memutuskan buah. Tanpa menyandarkan itu ialah kekuasaan Allah. Syirik. Baik. Kemudian, sandaran pada memberi bekas itu bagi selain daripada Allah Ta'ala pada sesuatu daripada segala mungkin ini. Ini hakikat. Bukanlah suatu asbab itu yang menyebabkan musabab. Baik. Dan hasil dengan ibarat. Habis selesai 3 bahagi. Sebagaimana huraian-huraian dalam kitab-kitab usuluddin yang lain. Dan hasil dengan ibarat wahdaniyah itu. 3 perkara bahagian ni. Bahawa melengkapi ia 3 bahagian. Ibarat saat ni bagi asal zat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifatnya dan perbuatannya Allah. Yang menafikan kumum khamsatun, iaitu kam yang 5. Kalau kita telusuri pada kitab yang sebelumnya lah, kam tu ada 5. Dan yang pertama, al-kamul muttasil fi zat, artinya berhubung dan bersusun daripada beberapa juzuk pada zat, seperti zat Tuhan itu bersusun daripada beberapa anasir. Anasir yang 4 itulah air, api, tanah dan angin. Maka adalah 4 perkara ini asas bagi segala hidupan di dalam alam. Pokok tu pun ada 4 anasir. Haiwan, manusia, segala benda ada 4 anasir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ternafi daripada kam muttasil ini. Baik. Yang kedua, kam tu bilangnya dia. Bilangannya berhubung. Yang kedua, al-kamul munfasil fi zat, iaitu berbilang-bilang dan berasing-asing zat, seperti adalah di sana itu 2 Tuhan atau lebih. Maka 2 kam ini ternafi keduanya dengan asal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ada 2 Tuhan ekor. Wal ayazabillah. Ternafi kam munfasil yang bercerai. Bahagian yang ketiga. Ada al-kamul muttasil fi sifat. Artinya berbilang-bilang pada sifat Allah Ta'ala itu daripada jenis yang satu seperti 2 qudrah atau lebih. Seolah-olahnya ada 2 qudrah ataupun lebih. Yang keempat, al-kamul munfasil fi sifat. Artinya bahawa ada bagi selain Allah Ta'ala itu sifat yang menyerupai olehnya sifat akan sifat Allah Ta'ala. Seperti ada sifat kudratnya lain macam kita sesama makhluk ni. Kita boleh menulis, orang lain boleh menulis juga. Walaupun tulisan itu tak sama. Tapi perbuatan menulis tu. Dalam kelas pun ramai boleh menulis. Tiap-tiap anak murid nulis belaka dia. Jadi perbuatan tu ada persamaan, menyerupai. Baik. Maka 2 kam ini ternafi keduanya dengan asal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kelima, al-kamul munfasil fil af'al. Makanya pada masalah al-af'al hanya ada 1 kam sahaja. Iaitulah al-kamul munfasil. Artinya bahawa ada bagi selain Allah Ta'ala itu perbuatan daripada beberapa perbuatan atas jalan mengadakan. Banyak perbuatan lah. Banyak perbuatan. Misal kata contoh ibarat seperti beberapa
manusia, beberapa orang yang membina binaan. Yang membina satu binaan. Buat rumah contoh. Berapa ramai buat rumah? 3-4 orang. Hak ni kat Jokong, hak ni negak tiye, hak ni pasal bumbung. Perbuatan tu daripada beberapa individu ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ternafi perbuatan itu berbilang-bilang. Perbuatan daripada beberapa perbuatan atas jalan mengadakan tu. Maknanya ketunggalan Allah Ta'ala mengadakan langit dan bumi tu. Tanpa ada beberapa perbuatan yang lain. Pada sudut mengadakan itu. Maka kam yang satu ini ternafi dengan asa perbuatan Allah Ta'ala. Ternafi. Boleh bayang deh. Baik. Kemudian. Wala syai'a mithlahu. Dalam matan lagi. Kita ambil pendek-pendek matan itu, kemudian kita terjemah dan sedikit huraian. Kata Imam Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wala syai'a mithlahu. Ini akidah orang-orang salaf. Walaupun perkataan itu ringkas, kalau kita faham sungguh-sungguh, maka kita akan tinggalkan pahaman-pahaman sesat. Seperti pahaman Wahabi. Banyak pahaman ni. Pahaman Wahabiyah, pahaman Jahmiyah, Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya. Banyak. Dan tiada sesuatu jua seumpamanya. Cukup. Bila kita faham istilah ni ke ataupun kenyataan ni, kita tidak akan mendakwa-dakwi Tuhan tu bagaimana, Tuhan tu ada tempat ke, Tuhan duduk mana, tidak. Kita akan menafikan semua tu. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'. Artinya tiada ada seperti zat Allah Ta'ala itu sesuatu jua pun tak ada. Dan jikalau ada baginya yang seumpama, nescaya tiadalah ia asa. Kita nak hukumkan Tuhan itu asa. Kita nak tetapkan, iktikadkan Tuhan itu asa pada zat, sifat dan perbuatan. Maka kalau andai kata kita menganggapkan Tuhan itu seperti makhluk, menganggapkan Tuhan itu umpama makhluk, maka seolah-olah kita mengingkari ayat ni. Mengingkari ayat ni. Abang itu dia kata gini pula. Apa mau ingkari pula? Ginilah Tuhan kata duduk atas aras. Istiwa atas aras. Jadi kita kena faham pula pengertian istiwa tu makna apa. Tuhan ada atas aras. Dia kata, ada atas aras tu makanun adami. Tempat yang ketiadaan. Lagu mana pula? Kalau tempat yang ketiadaan, kiranya bertempat jugalah. Baik. Kemudian, dan jikalau ada baginya yang seumpama, nescaya tiada asa ia. Dan lazimlah daripadanya itu, daripada kata sekiranya ada baginya seumpama dengan zat Allah. Lazimlah daripadanya itu ada kedanya hudus. Atau qidam. Hudusil qadim disebut. Iaitu baharu oleh qadim. Baharu oleh qadim. Asalnya qadim, kemudian baharu pula. Contoh. Gambaran ni. Contoh. Seperti kita ni. Kita ni. Seperti makhluk. Kita kiaskan pada kenderaan lah. Ada kenderaan. Asalnya kenderaan ni tubik kilat color putih. Color putih. Lepas tu kita tak puas hati gak, kita cat color lain. Warna merah contoh. Jadi merah tu ialah baharu. Baharu. Hudus qadim, ini baharu oleh qadim. Asalnya dia ni putih. Lepas tu gak kita tak puas hati, kita cat color biru, color merah. Jadi color biru merah tu dipanggil hak baru.
Asalnya tubik kilat warna putih. Baik. Ataupun qadimul hadis, iaitu qadim yang baharu. Qadim yang baharu. Kita lihat nota kaki nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 dahulu. Apakah pengertian hudus? Iaitu al-hudus wal wujud ba'dal adam. Artinya baharu itu ialah suatu yang ada kemudian daripada tak ada. Asalnya tak ada. Baru dipanggil hudus ataupun hadis. Adapun al-hadis pula iaitu huwal mawjud ba'dal adam. Kalau istilah hudus dengan hadis seperti mana perbahasa dulu. Mana perbahasa dulu? Perbahasa dulu pada wujub dengan wajib. Wujub dengan wajib. Ni hudus dengan hadis. Dengan hadis. Hudus ni kepada perkara tu. Perkara baharu tu. Iaitu wujud selepas tiada. Manakala al-hadis maknanya maujud diadakan. Istilah lain. Kalau hudus, wujud ba'dal adam. Hadis pula maujud. Di istilah lain ni. Maujud ba'dal adam. Wujud ni mana diri baharu tu. Dia rujuk kepada diri baharu tu. Diri baharu tu. Contoh dia. Contoh. Kita pergi pantai. Tiap kali ombak tu menghempas pantai, kita akan dapati buih-buih yang baharu timbul. Brum, buih. Brum, buih. Jadi buih yang baru timbul tu dipanggil diri wujud. Diri wujud. Selepas daripada tak ada. Kalau ombak tu tidak menghempas pantai, bagaimanakah pula boleh timbulnya buih? Dah tentu tak akan timbul sebab pantai tidak ada gelombang daripada laut tu, air laut tu. Ombak tu. Jadi antara wujud tu, diri wujud tu dengan maujud diadakan. Diadakan sebab apa? Hadis kiranya buih tu ialah diadakan, maknanya barang yang ada sebab adanya ombak tadi. Adapun bila ombak tu menghempas pantai, terbit buih tu dipanggil wujud. Ada buih. Ada buih. Ada buih. Baik. Artinya baharu itu yang diadakan kemudian daripada tiada. Baik. Kemudian kita lihat nota kaki nombor 3 pula. Apakah pengertian qidam? Al-qidamu huwa adamul awwaliyatil wujud. Artinya qidam itu ialah ketiadaan permulaan adanya. Adanya Allah Ta'ala itu. Adapun al-qadim pula iaitu huwa ma awwalalah, sebagaimana bahasan dalam kitab Wasail tu. Ma la awwalalah. Kalau azali, lain pula istilahnya dia. Ini artinya barang yang tiada permulaan baginya. Baik, selesai di situ. Kita baca sikit lagi. Dan telah ittifaq sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah. Ittifaq maknanya sudah bermuafakat sekalian ulama ahli sunnah bahawa Allah Ta'ala tiada yang seumpamanya sesuatu pada zatnya dan pada segala sifat ma'aninya dan pada segala perbuatannya. Sekalian ulama ahli sunnah. Maknanya keseluruhan mazhab yang ada di muka bumi. Mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abi
mana Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab-mazhab yang 4 ni beriktikadkan tidak ada sesuatu pun yang menyamai zat Allah. Dan jika didapati pada ayat Al-Quran atau Al-Hadis itu ayat yang mutasyabihah seperti wajah atau tangan, maka padanya ada 2 qaul, iaitu qaulus salaf dengan tanzih dan tafwid. Dia ini menyucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai sesuatu dan menyerahkan akan makna sebenar ayat yang tersebut itu kepada Allah Ta'ala. Ini mazhab salaf. Bukan memandai-mandai mentafsirkan ataupun membicarakan tentangnya. Maknanya tawakuf terus. Tafwid terus. Ana la adri. Sebagaimana dimaklumkan sebelum ni dalam kitab, satu kitab, Faidul Khabir, kitab usul tafsir, ada menakalkan satu hadis mengenai pertanyaan sahabat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, mengenai makna alif lam mim. Makna alif lam mim. Jawab Abu Bakar, la adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Boleh rujuk dalam mana-mana kitab tafsir. Jadi, ini orang salaf, sahabat sendiri kata. Orang hamba tak tahu. Tak tahu. Kalau kita buat bijak kata, tafsirnya begini, tafsir begini, itu bukan salaf. Itu bukan tafwid maknanya. Mana kita masih lagi nak membahas pula. Kita masih nak membahas. Kata Tuhan tu di luar alam lah. Di luar, mana dalam alam ghaib lah. Macam-macam. Maknanya kita nak membahas tu. Membahas tu bukan kiranya etika orang salah. Tak. Maknanya ada jalan lagi. Mereka ni ada jalan nak mentafsirkan. Tak boleh. Kalau kata salah dia, la adri tu. Kalau tu aku tak tahu. Selebihnya kita serah pada Allah. Itu dia punya cara ataupun qaul ataupun pembawakan orang salah. Baik. Dan qaul khalaf yang kedua lah dengan takwil, iaitu mentakwilkan makna zahir ayat itu kepada makna yang terlebih layak. Tapi kalau dalam zaman salaf, sebagaimana zaman sahabat sendiri, Ibn Abbas, dia sendiri mentakwilkan satu ayat kerana berlaku kecelaruan pada ketika itu. Orang kata gini, maka barulah dia takwil. Selama mana tidak ada timbul kemusykilan, kewahaman pada firman-firman Allah ataupun sebutan hadis, selagi itulah tidak akan ditakwil ataupun tidak dibahaskan. Baik. Dan adalah firman Allah Ta'ala yang tersebut itu. Seperti mana ayat tadilah, laisa kamitslihi syai'. Sebagai menolakkan segala puak yang berakidah tajsim dan tashbih. Dia tajsim, tasbih ni satu falsafah dia panggil ni. Satu falsafah. Tak comel dia punya ni, maka ni. Akidah tajsim ataupun tashbih. Jadi muncul daripada akidah lagu ni Wahabi. Wahabi. Muncul pula Wahabi juga ada yang berpegang seperti tashbih, menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk, tajsim, menjisimkan Allah. Wahabi ada juga. Maknanya dua-dua ada dia. Lagi siapa, golongan mana lagi yang mentajidkan Allah? Seperti contohnya tashbih. Golongan Qadariyah, Mu'tazilah, yang mengatakan yang mengiktirafkan ada kuasa selain daripada kuasa Allah, mentashbihkan. Tashbih menyerupakan. Menyerupakan. Pisau tu yang boleh memutuskan. Ni satu cerita lah. Tokoh ulama Mu'tazilah yang masyhur. Namanya Al-Imam Az-Zamakhsyari
rahimahullah. Seorang penulis ataupun seorang ulama ilmu lughah yang hebat. Kitab dia tu namanya Al-Kashaf fi Tafsir Al-Quran. Seorang ilmu mufassir, ulama mufassir. Jadi dia ni satu ketika dia berkahwin dengan seorang anak ulama ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kita faham dah. Dia etikad dia lagu mana dia? Dia kata sesuatu itu boleh memberi bekah kepada sesuatu yang lain. Jadi lepas dia nikah tu, malam pertama, cerita ringkas lah sikit dia. Malam pertama, anak perempuan tadi, anak ulama ahli sunnah tadi, waktu sebelum nikah pun dia tanya dulu, aku nak minang anakmu ni, nak meminang anak kau. Dia kata, aku tak boleh buat apa, mu tanya sendiri. Batu Badar. Jadi anak perempuan dia ni setuju, tak apalah. Malam pertama, dia minta kepada Zamakhsyari, wahai Az-Zamakhsyari, kalau mu nak, aku nak jimat malam ni 70 kali. Itu tak boleh lah. Aku nak 70 kali aku nak. Dia tak padas sekali. Jadi Zamakhsyari pun tercengang-cengang. Sudahlah 70. Bukankah mu iktikadkan usahamu yang boleh bekah? Dia nak menempelak Imam Zamakhsyari ni. Mu kata mu iktikadkan Allah Ta'ala jadikan kuasa, dan kuasa yang ada pada manusia itu memberi bekah pada sesuatu. Bukan disandarkan kepada kuasa Allah. Maknanya aku nak 70 kali, atasmu lah nak buat 70 kali ni. Mu berkuasa ataupun Allah Ta'ala berkuasa. Terdiam Imam Zamakhsyari dan bertaubat pada malam itu. Taubat terus daripada etikad Mu'tazilah. Ni cerita dia. Dia nak royaknya bukan kuasa kita tak. Bukan kuasa kita, bukan keupayaan kita memberi bekah pada sesuatu. Tidak. Kalau keupayaan kita memberi bekah pada sesuatu, satu kali boleh. Kalau ada ikut riwayat dalam kitabnya, satu kitab Al-Jawharun Mawhub menceritakan Nabi Sulaiman menjimak isteri-isterinya 100 kali dalam tempoh semalam. Ni, Nabi Sulaiman. Diminta pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagi kekuatan aku untuk meniduri isteri-isteri aku, sebab aku kalau boleh nak dapatkan waris aku menjadi pejuang-pejuang pada agamamu. Dia doa gitu. Allah Ta'ala perkenankan. Ini kuasa daripada Allah. Kemampuan daripada Allah Ta'ala. 100 kali. 100 kali dalam tempoh semalam. Baik. Sikit lagi ni. Jadi begitulah, mana dua pendapat sama ada qaul khalaf, qaul salaf ataupun qaul khalaf. Baik, dan adalah firman Allah Ta'ala yang sebut itu sebagai menolakkan segala puak yang berakidah tajsim, menjisimkan Allah, dan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya dan zatnya dan sifatnya. Pada zatnya, pada sifatnya, seperti puak Rafidah. Puak Rafidah ni puak Syiah, dan yang seumpama dengannya. Kita lihat nota kaki nombor 1 di bawah. Berkata oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, seorang mufassir, kebanyakan kaum Yahudi itu mentashbihkan zat Tuhan kepada sesuatu. Orang Yahudi ni, orang Yahudi. Dalam Quran sebut dah. Menceritakan perihal orang Yahudi beriktikad Uzair itu anak Allah. Dan adalah permulaan nyata mentashbihkan itu, iaitu daripada puak Syiah Rafidah. Seperti Hisham Ibn al-Hakim Al-Kufi. Dan Hisham bin Salim Al-Jawaliqi namanya.
I'tiqadat farqil muslimin wal musyrikin dalam kitab tu. Dan berkata oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bahawasanya segala permulaan puak Syiah itu adalah mereka itu mujassimah. Tajsim ni mujassimah, menjisimkan Allah. Jadi orang ataupun golongan yang mula-mula berakidah menjisimkan Allah dengan makhluk ni ialah orang Syiah. Orang Syiah. Ni. Kalau Tuhan ni supaya ada tangan kau ni. Ada tangan macam-macam lah. Jadi orang pecahan daripada Syiah ni dia ada dua yang besar. Pertamanya Syiah Rafidah ni yang radikal sedikit lah. Pada pahaman dia tu. Yang keduanya Zaidiyah. Jadi ada etikot-etikot ataupun pegangan-pegangan yang diambil daripada puak Zaidiyah ni. Jadi pahaman Wahabiyah ni pun ada ambilan daripada puak Syiah. Pegangan dia ni kalau kita ikuti sejarah lah. Perjalanan dia ni. Imam Fakhruddin ni tahun berapa dia wafat? 604 Hijrah. Ada riwayat mengatakan 606. Dia ni seorang penulis ilmu tafsir Quran. Kitab dia tu Mafatihul Ghaib. Jadi dia mengkaji sejarah mengkaji situasi pada zaman dia ni. Baik. Kemudian, wala syai'a yu'jizuhu. Wala syai'a yu'jizuhu. Kita beritakat dulu dah ni. Pukul 12 lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada seterusnya lah, matan seterusnya, iaitulah wala syai'a yu'jizu. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Just tadi orang ikut pisah tu yang membelah. Mana boleh syirik. Ya. Jadi kita nak letak mana tak? Kalau macam kita nak gerak sesuatu lah. Kita nak gerak sesuatu tu, akal kita ni kena benda tajik. Kena tajik lah, pisah lah. Tapi dalam masa sama kita nak ikut bukan pisah. Dia gini, dia kena dua. Hukum akal, hukum adat. Kalau pisau tu tajam, pada adatnya boleh memutus. Pada adatnya boleh memutus. Mana kita faham? Adat dia pisah. Saja. Maknanya, bila kita dah memahami perspektif tu, maknanya ketajaman pisau itu pada adatnya boleh mutus. Kalau pisau tu tak tajam, payah nak putus. Dia putus juga, tapi payahlah. Lambat umpamanya dia. Jadi kalau nak putus molek gak, tajam sungguh. Itu pada adat. Maknanya kita lapangkan fikiran, kata semua yang berlaku ini pada adat. Kipas angin nombor 3 bau sejuk. Takat nombor 1 kurang sejuk. Adat je. Pada adat tu tak apa. Pada adat. Kita menyeluruhkan yang berlaku ni sebab api boleh menghanguskan, menyebabkan kebakaran yang besar dan sebagainya. Pisau boleh memutuskan kenderaan boleh bergerak dengan sebab ada minyak. Itu pada adat. Mana kita hukumkan pada adat berlaku ni, harus pada adat. Yang mana wajib pada adat berlaku, wajib pada adat berlaku. Jadi itu pada sudut syariat, pada luaran zahir ni, pada sudut syariat lah kiranya. Tapi pada sudut hakikatnya, pegangan kita dalam hati ni harus pada akal. Jadi lapang belaka, maknanya lapang belaka. Luaran pun lapang, dalaman pun lapang. Ibaratnya seperti syariat di luaran, hakikat di dalam. Maknanya kita kena berjalan seiringnya tu. Dalam satu masa. Maknanya tak boleh kita tinggalkan hakikat tu jauh. Ataupun kita tinggalkan syariat tu jauh. Maknanya kita kena jalan seiring. Hakikat dan syariat.
Hakikat dan syariat. Jadi hak syirik tu hak dia tengah. Pada sudut etikot. Pada zohirnya kita kata, tajah bisa ni. Tajah. Tak syirik lagi. Tak syirik lagi. Perkataan zohir tak ada gapo. Sebab itu luaran ni adat. Termasuklah perkataan kita. Perbuatan kita. Contoh nak paku, kita paku ni. Tu ketuk kuat sikit gak. Kita pun kuat. Jadi baru dah tebuh. Perbuatan tu. Nak kerak air ni tu pun boleh sikit-sikit. Mak kita kata, tu tegah sikit gak. Kita pun tegah. Kuat dia. Tekan kuat sikit baru putus. Itu perbuatan. Tidak menyalahi. Tapi akidah kita pegang dalam ni. Kalau kita kata, yolo kata, putus juga bisa. Tajah bisa. Etikot kita kata, jadi pisah ni tajah ni. Biasa kita. Lagu tu lah dia. Maknanya, jadi bila kita dah faham memahami dia punya hakikat sebenar, kejadian ni kak. Etikot kita ni kena jangan diserapkan dengan perbuatan-perbuatan tu. Jangan diserapkan. Jangan dimeserakan. Maknanya kita anggap perkara ni harus berlaku ya. Harus berlaku. Pisau yang memutuskan buah harus dimutuskan. Tapi kalau kita nak pegangan kita ni berlaziman sepanjang perbuatan kita juga, agak sulit jugalah. Cuma kalau kita betul-betul nak melaziminya, kita kena usaha. Hati kita ni jangan lalah ni. Jangan lalah. Jangan kita anggap sesuatu beri berkah tu. Ataupun sama ada dahulu daripada perbuatan ataupun semasa perbuatan ataupun kemudian daripada perbuatan. Tak kira lah. Maknanya antara tiga tu kita letak. Sekadar kita orang awam ni lah. Contoh ni, kita dah hasap pisah cukup molek dah nak sembelih hari ni. Harus pada akal lah. Kalau Tuhan nak beri beli. Kita pecah. Tak buat lagi. Tapi kita etikot dah. Ataupun waktu kita sedang melakukan pekerjaan tu. Ataupun kemudian daripadanya. Maknanya antara tiga tu maknanya niat kita tu ataupun akidah kita tu. Kita gerak tu, putus contoh ni. Putus tu, baru lepas putus. Lepas kita naik putus tu, ni Allah berlaku. Tak apa. Asalkan kita tidak mencenderungkan akidah kita tu kepada syirik tadi. Jangan sampai kita membiarkan hati kita ni mengatakan sesuatu itu memberi bekah kepada sesuatu yang lain. Jangan sampai. Maknanya jangan lalai pada sepanjang masa. Makan Panadol ke, sakit kepala, makan Medok, segar makan Panadol. Sehingga kan akidah kita pun kata Panadol ni lah yang menghilangkan penyakit. Itu salah. Itu saya tanya itu tu. Pasal kita bila kita nak ikhtiar kan, di sebelum kita nak ikhtiar tu kita kena percaya dulu. Kalau kita nak ikhtiar tapi kita tak boleh nak percaya. Dia sebenarnya obat ni dia panggil ada kita ni sebagai kita percaya pada sesuatu tu sebab ada unsur-unsur psikologi dipanggil. Terkadang bukan obat tu yang menyebabkan kesembuhan, tapi disebabkan perasaan kita tu. Panadol ni ataupun obat ni, molek ni. Maknanya rangsangan fikiran kita tu terhadap obat juga belum lagi baru telah puasa segar dah. Baru telah ubat tu tak aktif lagi, tak bertindak lagi ni. Sebab apa? Psikologi. Psikologi. Terkadang jadi begitu juga. Dia panggil placebo effect. Tak tahulah nama dia. Tapi orang kata boleh jadi. Disebab kepercayaan dia lebih. Tapi kalau kita awal-awal lagi kita meletakkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala,
Oh ni sebagai asbab je, tak ada masalah juga. Maknanya keyakinan yang kita ni lebih daripada obat tu. Keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala tu terlebih daripada kepercayaan kepada sebab-sebab tadi. Kita letak pada orang kata hukum tu lah. Maksudnya hukum. Aku ni percaya yang nyembur ni Allah ni. Tapi orang suruh berubah. Allah suruh berubah. Sebab nak menjalankan takdirnya. Dia menggerakkan kita. Dia cetuskan ilham kita. Pergi berubat lah. Kita pun berubat. Dia gerakkan kita tu sebab nak menjalankan takdir dia. Sebab dia dah takdirkan kita akan sembuh pada sekian-sekian hari. Tapi nak menjalankan takdir tu mesti ada sebab. Kita pergi jumpa doktor ni, makan ubat sikit-sikit dia. Makan ubat yang berbetulan dengan nyakit tu. Boleh. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada matan seterusnya. Wala syai'a yu'jizu summa qala wa ma'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul 'azim. Ini.